Bismillahirrahmanirrahim. Ramai yang bertanya, best ke buat PhD? Ini bukan cerita best ke tidak lah. Kalau ada yang bertanya dengan saya dah, best ke tidak buat PhD, jawapan saya memang best. Sebab saya dah habis. Saya dah selesai buat PhD, memang rasa seronok. Sebab apa? Sebab perjalanan kita lihat sebagai satu yang positif. Kita menimba ilmu, kita create the connections. Okay, kita pergi conference, kita melakukan perkara-perkara yang kita suka. Kita buat research, kita suka. Kita pergi conference, pergi present our papers, kita suka. Kita jumpa dengan all the academician, professors, doctors daripada universiti-universiti lain, kita suka. Apabila kita suka melakukan sesuatu perkara, ianya akan menjadi mudah. It is that simple, you know. Macam mana pun orang lain cakap, oi, ini susah lah buat PhD, it's a lonely journey, perjalanan yang kita sendiri sahaja yang akan tempuh. Iya, betul, tak ada silapnya, tak disangkalkan lagi. Tetapi perjalanan kita yang sorang-sorang ni sama juga macam kalau kita pergi pergi travelling ke, kita kan sorang-sorang juga kalau kita tak pergi dengan kawan-kawan saudara mara lah. We travel alone. Kita memandu kereta ke tempat kerja berseorangan, kita buat kerja berseorangan. But it is the fact that kalau buat PhD memang akan rasa begitu. Tetapi matlamat kita, objektif kita nak habiskan, selesaikan pengajian kita, our research in 4 years time waktu buat PhD. Bila kita letakkan matlamat tu, kita buat, kita berjaya, alhamdulillah, rasa seronok tu ada. Okey, dan bila ada rasa seronok tu, dia akan menghilangkan semua rasa-rasa keresahan, kebimbangan sebelum nilai. Itu yang sedikit yang saya boleh kongsikan. Again, bagi mereka yang ingin meneruskan pengajian ataupun nak enroll in your PhD, berjumpa dengan pensyarah-pensyarah anda sebelum ini. I mean you dah buat you punya master, berjumpa dengan pensyarah-pensyarah you dan tanyalah macam mana cara-caranya nak sambung PhD dekat universiti. Okey, apa tajuk yang sesuai, apa topik yang sesuai. Topik dengan tajuk tu ada bezanya, nanti kita ceritakan. Okey, dan apa metod kajian yang sesuai, itu semua perlu dibincangkan. Okey, Assalamualaikum, good luck.